Wah, indah sungguh pantai di sini. Apa yang melekat pada batu itu? Oh, itulah alga. Alga? Apa itu? Alga merupakan kumpulan organisma yang kebanyakannya hidup di air dan mampu menjalankan proses fotosintesis, iaitu proses menghasilkan makanan sendiri menggunakan cahaya matahari. Alga wujud dalam pelbagai bentuk dan saiz. Ada yang mikroskopik seperti chlorella dan ada juga yang besar dan berstruktur seperti rumpai laut. Tapi, kenapa alga bukan tumbuhan sebenar? Kerana alga tidak ada akar, batang atau daun seperti tumbuhan darat. Tapi, ia tetap penting dalam ekosistem kerana ia berperanan sebagai pengeluar utama dalam rantai makanan air dan penyumbang oksigen utama kepada bumi. Adakah alga hanya berwarna hijau? Tidak. Secara umumnya, alga dikelaskan mengikut warna dan pigmen fotosintesis. Antara jenis-jenis utamanya ialah: pertama, alga hijau. Terdapat lebih daripada 7,000 spesies alga hijau. Alga ini mengandungi sejumlah besar klorofil. Alga hijau boleh terdiri daripada satu sel atau banyak sel. Seterusnya, alga merah. Alga merah mengandungi klorofil, tetapi mereka juga menghasilkan sejumlah besar pigmen merah. Sesetengah spesies alga merah boleh hidup sehingga 200 meter dalam lautan. Mereka boleh menyerap jumlah cahaya yang terhad pada kedalaman tersebut untuk menjalankan proses fotosintesis. Selain itu, terdapat juga alga perang. Alga perang mengandungi pigmen perang selain daripada klorofil. Ia biasanya tumbuh di persekitaran air masin yang sejuk. Untuk pengetahuan anda, alga mempunyai berbagai jenis pigmen fotosintesis yang memberi warna berbeza kepada kumpulan-kumpulan alga tertentu. Klorofil, terutamanya klorofil A, ialah pigmen utama yang berwarna hijau dan terdapat dalam hampir semua jenis alga. Dalam alga merah, terdapat pigmen tambahan yang dikenali sebagai phycoerythrin yang berwarna merah keungguan. Sementara itu, alga coklat dan beberapa kumpulan lain seperti diatom mempunyai pigmen khas yang dikenali sebagai fucoxanthin, iaitu pigmen berwarna coklat keemasan. Oh, begitu. Selain di sini, di mana laginya terdapat alga? Alga hidup di berbagai habitat yang lembap dan berair kerana ia memerlukan air untuk proses fotosintesis, pertumbuhan dan pembiakan. Kebanyakannya alga hidup dalam persekitaran akuatik, namun ada juga yang mendiami kawasan darat yang basah. Antara ciri-ciri habitat alga ialah terdapat kehadiran air atau kelembapan yang tinggi, terdapat cahaya matahari, terdapat juga nutrien yang mencukupi, terdapat suhu yang sesuai. Contohnya seperti di kawasan air tawar iaitu di tasik, bagi air masin seperti laut cetek dan laut dalam, di permukaan lembap seperti batu dan pokok, bagi kawasan ekstrim seperti salji ataupun kawasan air panas. Alga mempunyai kemampuan membiak secara bergetif, aseksual dan seksual, menjadikannya sangat mudah menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran dari permukaan kolam rumah sehinggalah dasar laut. Maksudnya, alga ada kat kolam rumah saya juga ke? Ya, selagi tempat itu lembap dan ada cahaya, alga boleh membiak. Apa pula kepentingan alga? Alga sangat penting, baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Alga membekalkan oksigen ke atmosfera melalui fotosintesis. Kajian menunjukkan bahawa lebih 50% oksigen di dunia dihasilkan oleh alga mikroskopik, terutamanya diatom dan cyanobacteria. Selain itu, alga menjadi sumber makanan utama hidupan air seperti ikan dan zooplankton. Selain itu, alga juga mempunyai berbagai kegunaan kepada manusia, dari superfood, produk kecantikan sampai bahan perprosesan makanan. Saya ada terbaca mengenai alga sebagai climate hero. Mengapakah alga dipanggil climate hero? Alga mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar semasa fotosintesis, sekaligus membantu mengurangkan gas rumah hijau yang memerangkap haba di atmosfera. Selain itu, beberapa jenis alga juga sedang dikaji untuk dijadikan biofuel. Selain itu, alga juga mampu digunakan dalam proses bioremediasi. Mesti kamu tak tahu apa itu biofuel dan bioremediasi kan?
Mari saya terangkan. Biofuel merupakan satu bentuk bahan api yang boleh diperbarui dan lebih bersih berbanding petroleum. Proses bioremediasi pula merupakan proses membersihkan bahan toksik dan logam berat dalam air. Dalam erti kata lain, alga boleh menjadi penapis semula jadi untuk sumber air yang tercemar. Kalau ada alga, boleh sedut karbon dioksida? Boleh ke? Ia lawan perubahan iklim. Ya, itu sebabnya alga dipanggil climate hero. Ia antara penyerap karbon paling berkesan di dunia. Namun, perlu juga kita sedar bahawa alga boleh menjadi ancaman apabila berlaku alga bloom. Fenomena ini biasanya berlaku akibat pencemaran nutrien dari sistem pertanian atau kumbahan. Selain itu, alga bloom berpunca daripada eutrofikasi akibat lebihan nutrien nitrogen dan sulfat di dalam air. Jadi, letupan alga tu bahaya ke? Bahaya! Apa yang membuatkan ia menjadi berbahaya? Letupan alga akan menutupi permukaan air dan menghalang cahaya matahari daripada masuk ke dalam air. Ia juga mengurangkan oksigen di dalam air dan boleh membunuh hidupan akuatik. Selain itu, setengah jenis alga juga menghasilkan toksin yang membahaya kepada manusia. Contohnya, Seperti Pseudonychia, Cyanobacteria, Dinoflagellate dan banyak lagi. Oleh itu, pengurusan sisa dan bahan pencemar sangat penting untuk mengelakkan letupan alga berbahaya ini.